Hari ni adalah hari terakhir degree aku. So, ini aku dah siapkan laporan akhir aku. Lepas tu kita akan present dan hantar laporan apa semua ni. Tak sabar nak habis degree. So, aku tak boleh lama-lama dekat kereta. Sebenarnya aku dah lambat dah sebab print ni lama gila. Ya. Jom kita present. Takrir Tadrib Maidani Muhammad Irsyad bin Samsul Hadi. Saya print dapat 48 kot. Satu ni 48. Lepas tu dia orang cakap kena print 2. Satu bagi kat SV, satu bagi dekat jabatan. Takdim kalau boleh teruslah. Sekarang? Buat kat mana? Kat bilik sini je. Boleh. Awrasa fi qulubina bil iman fa asbahna al mu'minin summa amarna bi ibadatihi bazalat juhudaha li mutaba'ati li tadrib maidani ismi Muhammad Irsyad bin Samsul Hadi qad ikhtartu al makan al tadrib wa syarikat al amani al istafar zata mas'uliyah al mahdudah wa insyaallah sanastamir bi. Terima kasih kepada Dr. Mariam selaku penyelia latihan industri saya. Terima kasih juga kepada Dr. Adnan selaku pengesah laporan akhir saya. Alhamdulillah guys, kita dah habis degree. Habis degree. Setelah 3 tahun kita duduk di kuis ni dan kita telah menamatkan dengan jayanya. Korang doakan kita dapat markah yang terbaik untuk intern ni. Lepas tu graduate. Okey. Terima kasih menonton. Assalamualaikum.